LPPSA, apa tu? Saya yakin ramai daripada anda mungkin tak tahu apa itu LPPSA. Sebab itu, hari ini saya nak kongsikan apakah maklumat penting yang anda perlu tahu tentang LPPSA ini. LPPSA ini adalah satu bentuk pinjaman khas untuk kaki tangan kerajaan. Ada 7 jenis pinjaman yang disediakan oleh LPPSA. Semua ni data ni semua anda boleh dapatkan dekat dalam laman web LPPSA itu sendiri. Jenis pertama, kaki tangan kerajaan yang berniat membeli rumah atau petak rumah kediaman yang telah siap. Jenis yang kedua, membina rumah di atas tanah sendiri. Let's say kalau anda ada tanah sendiri, anda nak bina rumah, you can apply for LPPSA. Yang ketiga, membeli rumah atau petak rumah kediaman dalam pembinaan. Maksudnya under construction. Jenis yang keempat, membeli tanah dengan tujuan membina rumah. Jenis yang kelima, menyelesaikan hutang pinjaman perumahan daripada bank ataupun institusi kewangan. Maksudnya mungkin sebelum ini anda kerja swasta, anda dah beli rumah dan anda dapat tawaran masuk kerajaan jadi PTD. Anda boleh gunakan duit LPPSA ni untuk tutup, bayar balik rumah yang anda pernah beli dulu melalui hutang bank. Yang keenam, membina rumah di atas tanah pemohon yang dibeli melalui pinjaman kerajaan. Dan yang ketujuh, membuat kerja ubah suai rumah atau petak rumah kediaman. Maksudnya kalau nak renovate rumah anda pun, yes, anda boleh menggunakan pembiayaan daripada LPPSA. Okay? So itulah 7 jenis pinjaman yang anda boleh buat melalui LPPSA. Shout out kepada kaki tangan kerajaan. This is one of your kelebihan. Kenapa kerja kerajaan? Sebab itu kot mungkin nenek saya tak habis-habis sampai sekarang suruh saya kerja kerajaan. So, ada beberapa manfaat pinjaman LPPSA ini. Yang pertama, margin pembiayaannya anda boleh dapat sehingga 100%. Kalau bank, kebiasaannya up to 90%. Kalaulah rumah, harganya RM500,000. Kalau saya buat pinjaman daripada bank, saya hanya mampu ambil pinjaman sampai RM450,000 sahaja. 90% daripada RM500,000. Tetapi kalau saya kaki tangan kerajaan dan based on gaji saya, maksimum saya boleh ambil loan up to 500,000 and rumah tu RM500,000, tak ada masalah. Saya boleh ambil pinjaman right up to 100%, which is RM500,000. Manfaat yang kedua, kadar faedahnya tetap. Ini lagi satu. One of the beauty about LPPSA ini adalah kadar faedah yang dikenakan adalah 4% setahun. Berbeza dengan bank. Bank ini dia ikut OPR rate. Kadang-kadang 4%, kadang-kadang naik sampai 5% depending on OPR. Tetapi LPPSA dia fix. Cash flow management lebih mudah. Yang last kali, allowance dan bonus ini pun dikira sebagai gaji kasar. In other words, gaji pokok yang anda dapat mungkin RM3,500, allowance RM500, bonus lagi RM300. Itu saja dah jadi berapa? RM4,300. So, bila nak buat kelayakan, dia akan based on semuanya. Maksudnya anda dapat mampu membeli rumah yang harganya tinggi kalau nak dibandingkan dengan gaji pokok anda semata-mata. Macam mana nak tentukan berapakah maksimum pinjaman LPPSA anda? Kat sini anda boleh tengok jadual oleh LPPSA. Gaji sampai RM1,700. Kelayakan maksimum pembiayaan anda bermula dengan RM200,000. So anda boleh beli rumah harga RM200,000 dan ke bawah. Kalau anda nak beli rumah yang lebih daripada RM200,000, tak ada masalah. Cuma loan anda disburse RM200,000. So let's say harga rumah RM230,000, baki tu anda kena tampung sendirilah. Let's say gaji anda RM4,000 termasuk dengan allowance dan bonus dan sebagainya. Anda boleh apply loan up to RM470,000. Lebih tinggi gaji anda, lebih tinggilah kelayakan maksimum pembiayaan LPPSA anda. So itu saja yang saya nak kongsikan kepada anda. So saya harap bagi anda semua sekarang ini anda tahu LPPSA itu apa dan bagaimana nak menggunakan kelebihan dan manfaat yang ada dalam LPPSA, terutamanya bagi kaki tangan kerajaan di luar sana. That's all from me. I'll see you in my next video.